ambil gambar satu. Syak video. Flashing. Hai, hari ini kita akan buat flashing untuk sesi tugasan yang pertama. Hai, annyeong. Okay, tadi kita nampak Syak tengah buat flashing kan di luar. Jadi di dalam ni, Darang Arsyad, Irfan, Harith, Tio, Kaab dan Rizna tengah bersihkan greenhouse dan buat pemasangan simulasi bershine bagi penanaman timun Jepun sebentar nanti. Go Rizna! Ya. Tak ada rezeki. Tak ada rezeki lah. Siapa dah tahu? Okay Syak, macam mana cara dia Syak? Ya. Cara-cara dia. Ini adalah cara kita nak buat filtration dekat kokopit. Okey. Ini ringan tau. Boleh angkat guna satu tangan. So, first kita masukkan air dalam ni. Dia akan naik ke kokopit tu. So, kita kena tekan. Mampatkan dia, keluarkan dia. Sebab kokopit ni waktu dia kering, dia akan nampak banyak. Tapi bila dia dah masak, dia ni sikit je. Dia punya saiz ni akan reduce. Kita mampatkan. Kalau dah mampat, dua orang pun tak boleh angkat. Ya. Jadi saya akan tunjuk demo lah. Kita kena make sure air yang keluar daripada pasu ni, dia clear. Balazar. Apa air bersih? Air pula. Air pula. And kalau in case temukan anjing ke apa, anda boleh gunakan air kokopit ni untuk buat basuhan lah. Sama. Untuk pinjam. Betul tu. Okey, macam dah berat kan? Nampak berat tu sebentar. Kita akan ni. Kalau macam dia reduce, kita kena tambah dulu. Tambah dia. Kita kena make sure dia lembab dan mampat tau. Untuk memastikan kesemua kokopit tu menyerap air. So kita try angkat. Masih lagi jadi keruh. Sorry, masih keruh lagi. Silakan masukkan lagi. Dan kita akan mampatkan. Okey. Keruh. Masih keruh lagi. Dia akan slowly. Air tu jadi jernih. Masih keruh. Tapi kalau ikutkan ni dia masih keruh lagi lah. So kita akan buat lagi. Saya tengok aku nak tutup dulu, lepas buang air dia baru nak masak air baru ni tutup. Kita mampatkan lagi. Ini adalah proses yang kena ulang-ulang dan memerlukan kesabaran yang tinggi ya. Kalau Iman tak ada jangan buat. Kalau duduk bolehlah sabar sikit. Kalau setakat kaki boleh. Ni bukti cangkung. Okey, kalau ikutkan air dia dah clear lah. Tapi saya tak faham kenapa satu je air dia keluar ya. Dekat satu lubang je. So dia agak berat, tak boleh guna satu kan. Nampaknya kita ada tetamu kat sini yang mempunyai soalan lah. Okay, apa cik nak tanya? Macam mana kalau kita tak ni, kita tak cuci dia, apa akan menyebabkan apa kalau tak cuci? Okey, apa jawapan cik dulu? Aku tanya korang tanya apa? Saya ada jawapan. Okey, silakan. Jawapan dia menyebabkan Kekeringan. Saya tahu. tak, ni tanaman tak hidup lah sebab dia tak ni. Nanti dia punya akar tu takkan green. Bagus ni anda ni. Oh ya. Ya. Ini adalah contoh-contoh yang pelajar bila dia buat kerja tu dia belajar sekali. Maaflah basah. Soalan. So bila kalau kita tak masak, dia tak ada. Nanti dia tak berikat. Nanti kita pokok pada kembang. Lagi satu, kalau kata tanaman yang menggunakan semayan kokopit ni dia perlu lembab. Jika tidak, dia tak boleh orang kata menghasilkan nutrien pada pokok. Sebab ini adalah makanan dia juga. Okey? Okey, itu adalah jawapan yang tepat. Jadi, kita berjumpa di lain hari, di waktu yang sama, di bilik jahit.
minit video kau? Pada hari ini Janganlah separuh-separuh. apa dah cakap? Kita letak karakter dah. Dah jangan masuk bloopers pula. Jadi tugas kami pada hari ini pertama adalah memasukkan kokopit di dalam basuh. Kedua, melakukan filtration. Dan selepas daripada ini, lepas dah buat filtration, baru kita akan buat semayan. Semayan yang kita buat adalah tanam timun Jepun, zucchini, English. Okay, that's all. Thank you. Okay. Di mana threadku? Thread. Okay. Jadi ulang-ulang. Aku sudah tercakap tadi. We done. Sekali lagi. One more time. 1, 2, 3. Sio tu tak tahu kenapa dia bersih ya. Okay. So we already finish our tapak kokopit medium semayan kita. So maybe we are going to eat. We go for the next class is aquaculture.